Dekat sini memang meriah. Burger depa ni ada macam-macam jenis. Saya ada jual laksa, yong tofu RM1 pun ada tau. Kalau hampa mai pasar malam Jalan Pegawai, hampa jangan lupa mai dekat gerai The Patties. Jom nak tunjuk dekat hampa burger apa yang best. Untuk streaky jerky beef ni ada double beef patty. Siap ada cheese tau. Lepas tu dia letak streaky beef. Dia punya sauce dengan patty tu memang ngam weh. Lepas tu depa ada mix crispy. Yang ni ada beef patty. Lepas tu dia letak ayam crispy. Ayam dia ni besar rangup, memang puas lah makan. Kalau hampa tak mau yang crispy, yang grill pun ada tau. Makan sebiji ni memang kenyang weh. Sebab dia ada daging, ayam lagi. Memang puas hati lah. Dekat depa pun ada chicken tenders tau. Untuk 3 pieces hampa akan dapat 1 sos. Sos dia ni rasa macam sour cream sauce. Sedap weh yang ni. Kalau hampa mai dekat sebelah The Patties tu ada laksam legend. Sebekal laksam ni RM5 je. Dia masam-masam berlemak elok. Lepas tu depa ada juga yong tofu RM1. Setiap cucuk ni RM1 je. Untuk kuah dia hampa kena bagi tahu lah hampa nak pedas ke tak mau pedas. Memang best lah makanan-makanan dekat sini. So kalau mai pasar malam Jalan Pegawai, hampa jangan lupa singgah.